Saya bantu Embun. MDRT. Embun nak jadi MDRT. Kalau nak jadi MDRT, dia ada dua je formula. Pertama, you kena ada C. Ini C, komitmen. Cakap Melayu, committed. Kalau committed, ia jawab dia kemintadan. Kemitted. Kesian Pak Imam tu, orang bagi tag kan. Dia tulis Kak Mim Tidal. Kita sebagai pemimpin hendaklah sentiasa Kak Mim Tidal. Sentiasa kebetot dalam perjuangan kita lah. Aduh, nyaya Pak Imam. Kak Mim Tidal. Okey, kebetot adalah inner desire to success. Dalam kes ini MDR. Pegang mati. Embun MDRT. Jadi ke? Jadi. Embun MDRT. 70%. Belum ada persen. Dia belum daripada dalam. Dia mesti sepak bola, mandi bola, tidur bola, makan bola, semua bola. Baru menjadi Ronaldo. Dia kena hati MDRT, aku nak MDRT, tengah mandi, tengah sabus MDRT. Mesti. Bau. Ya. Tak susah pun. Ya. Yang kedua, disiplin. Ini boleh buat. Disiplin ni banyak orang tak sangkut. Kenapa? Nanti hati kata apa? Ini badan ni. Ini kepala dah dekat dah. Aku nak MDRT. Ni badan. Badan kecil je. Bila kepala dah kuat, hati dah pergi. Badan dah ni, badan pergi senang je, dia boleh pergi. Badan kecil. Tapi badan ni, dia nak mampus. Sebab apa dia kata apa tau? MDRT, bangun pagi. Kau je lah. Semangat dah kuat. MDRT, kita bangun MDRT. Gerak dulu lah. Lu gerak dulu. Gua nak tidur. Gua malam tadi tengok cerita hantu sampai pukul 3 pagi lah. Penat lah tengok konsert. Gua lepas tengok konsert, gua sambung dia sampai pukul 5. Gua lu gerak dulu lah, gua nanti dulu. Contoh, Mai. Contoh. Disiplin. Padahal disiplin bukan susah pun. Okey, kerana Embun belum lagi ke depan ni advance. Ya? Belum dia saya kena tengok orang. Oleh kerana Embun belum lagi ke depan, maka Embun kena masih lagi kena work hard, belum boleh work smart. Embun kena ni. Sebab Embun punya kes belum lagi besar-besar. Mesti jumpa ramai orang. Jadi saya cadang Isnin datang office, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kerja. 2 pagi, 2 petang, kadang-kadang sampai malam. Cari MDRT sampai bawa pulang. Bawa Mercedes untuk yang tersayang. Oh, bersabarlah. Hari kena buat. Disiplin. Tak bolehlah tiba-tiba hari Rabu ni, itulah kawan ajak shopping. Biarlah. Bagi tahu dengan dia, saya shopping Sabtu Ahad. Saya tak balik, saya tidur dekat tu, pasar raya tu. Dan tak sangat shopping kan, tidur sana. Ini terutamanya yang baru-baru buat yang ni. Ya, buat yang ni 2 pagi 2 petang. Tak payah idea tinggi-tinggi. Ya, kita buat kecil. Kecewa ke betul? Buang je. Mana maka. Okey, idea pertama. Katakanlah saya closing Embun. Idea pertama, Embun nak tanya, anak berapa orang? 3. Seorang RM20, dia akan dapat RM150,000. Boleh dapat dana IPTS. Dulu pun belajar mana? Di hatiku. Sekarang ni peluang masuk ATM semakin senang ke semakin susah? Yes.
Parti anak dia, anak lecturer dia 7A tak boleh ambil bidang yang dia nak, iaitu lawyer. Tak boleh dapat. Kalau dia nak buat law, tak boleh masuk UiTM. Boleh tak dia pergi Brickfield? Tapi kena bayar lah, nak kena siap banyak ni. Saya bagi tu sebab anak saya Lim Kok Wing, RM150,000. Ada saya jual barang? Sebab saya kenal nanti suami awak yang handsome tu. Anak dia mesti handsome kalau lelaki-lelaki. Anak dia kalau perempuan mesti pada nyanyi macam you. Nanti dia nak masuk universiti, dia cari saya. Terima kasih Atuk kerana ibu sungguh mak saya simpan. Mak saya simpan juga, tapi cikir sangat. Tak cukup. Ya? Cikir sangat dia simpan. Berapa? Saya dah simpan SSPN RM50 sebulan. Bangga dia. Oh, saya dah simpan. Saya ibu bapa yang bertanggungjawab. Anak seorang semua ada SSPN. Sebab apa? Kita ada jaminan akan diberi keutamaan untuk mendapatkan PTP. Betul? Itulah kelebihan SSPN. Ada jaminan untuk dapat sedikit ekstra peluang untuk dapat PTP. Lain tak ada. Pertama, IPTS. Boleh? Katakanlah sekarang ni berniaga ada tas sikit. Tak mampu ambil 3, ambil seorang dulu. Boleh? Dah settle lah matlamat minggu ni. So berapa? ANP? Settle lah. Untuk minggu ni punya. 1 tahun ada berapa minggu? Ha? 1 tahun? Ha. Oh, 1 tahun. Ha. 40 lah, 40 minggu. Ini kali dengan 20 minggu, banyak ni kes ni. Sebab ini dana kecil. Boleh? 20. Okey? 20 ya. Kemudian 10, kita pergi lah orang berniaga. Dia ada ramai orang berniaga. Awak berniaga kedai makan. Berapa koleksi satu hari? 3,000. Berapa director? 3. Ada simpan, ada ambil gaji tak? Dia orang je ambil gaji. You tak ambil? Oh, you memang satu orang yang berkhidmat untuk negara. Kita korek rahsia. Berapa dia ambil gaji? 2,006. 2,000 orang figure boleh 3,000. EPF berapa persen? EPF kita tak ambil. Ha? Tak ambil. EPF tak ambil. Saya rasa dia orang ni tak perlu ambil sebab dia orang ni tak tua. Dia orang ni semua muda. Confirm takkan tua, tidak akan pernah ada masalah. Ahli syurga, bos. Memang dia orang tak payah. Duit yang dimasak sekarang ni kita boleh makan masa tua nanti. Dia gelak kan? Tapi nanti bila dia dah tua, dia dah tak gelak dah. Itulah saya tak dengar nasihat daripada Cik Jalil. Maka sekarang ni saya terpaksa lah makan pucuk paku hari-hari. Yang tumbuh belia di belakang rumah saya. Sebab saya tak bersedia untuk hari tua. Saya pada orang berniaga dulu saya beritahu senang aja. Sekarang umur berapa? Lagi 20 tahun lagi tak angkat tong gas. Soalannya, boleh ke tak boleh angkat tong gas kalau tak ada duit? Tak ada duit persaraan, boleh tak kita terpaksa angkat tong gas? Terpaksa kan? Boleh tak kita bersara kalau kita ada duit? Boleh. Hari ni saya datang, saya nak bagi 5 posting. Apa 5 posting? 50 sen dapat 500,000 untuk dana persaraan. Setiap seorang. Kita ambil daripada duit EPM ni. Ini kalau 20 apa? 11 plus 12. 23%. Berapa? Berapa kira? Kira mai. 3,000 kali 23%. RM700 lah. Okey? RM700 kali dengan 3 director. Berapa? 2,100. 2,100 kali dengan 12. 26,400. 26,000. Kau figure lah. Kes-kes yang macam ini 10 kes. Boleh? Boleh. Jadi berapa? 260. Yang ini tadi berapa? 144,000. Jadi berapa tu? 440. 404. 400,000 rupiah.
MDRT Yes. tak susah pun. Kat mana susah? Susahnya dekat ni. Disiplin. Kang pergi appointment, Kang. Kang tak pergi appointment. Tahu Kang? Kenapa Kang? Cina tu dia mancing, nama dia Jimmy. Kan? Saya pun tanya, Jimmy, ala lapar ikan lah? Hayya, cik jadi. Hala cikgu panggil saya cikgu. Biasalah dimancing cikgu. Kang ada, Kang tak ada. Juga kadang-kadang lagi. You buat peranjat lah. Peranjat apa? Kau panjat orang. Dia nak cuba cakap, tapi dalam bahasa cara dia lah, Kang pun boleh. Settle? So, dia telah tahu cara nak capai MD. One clap untuk. Masih di sini. Yeah. Okey dah, padam.